Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Zakaria akan membentangkan mengenai pelarian etnik Rohingya di Malaysia, persepsi awam dan cadangan penghantaran pulang. Pembentangan ini meliputi pengenalan, sorotan literatur, metodologi, dapatan kajian, perbincangan, cadangan dasar dan kesimpulan. Malaysia merupakan antara negara destinasi popular pilihan pelarian etnik Rohingya di Asia Tenggara. Berlaku peningkatan ketara populasi ini. Pada tahun 2007 dianggarkan kira-kira 12,800 orang pelarian etnik Rohingya dan berlaku peningkatan pada tahun-tahun yang berikutnya. Pembentukan komuniti dan penyesuaian. Di Malaysia, etnik Rohingya hidup secara berkelompok. Antara faktor mereka ke Malaysia adalah kerana Malaysia merupakan negara Islam dan selamat. Namun begitu, mereka menolak penempatan semula ke negara ketiga atas alasan lebih selesa di Malaysia. Antara isu yang berkaitan kehadiran komuniti etnik Rohingya adalah peningkatan jenayah dan penggunaan kemudahan awam, ketegangan budaya dan pasaran buruh, kebimbangan terhadap identiti dan keselamatan komuniti tempatan. Menyentuh juga aspek-aspek yang melibatkan keselamatan nasional. Seterusnya adalah sorotan literatur. Antara sorotan literatur dalam kajian ini adalah hasil kajian Azlinariah pada tahun 2008 mengenai akses pendidikan yang terhad. Beliau mendapati kanak-kanak pelarian etnik Rohingya tiada akses pendidikan formal, terlibat dalam kerja buruh dan pengemis jalanan. Implikasi sosial dan keselamatan. Fuad 2019 mendapati risiko penyebaran penyakit, jenayah bersiri oleh segelintir parti, kesan negatif terhadap imej negara dan sistem penguatkuasaan. Manakala aktiviti penyeludupan pula, Andika 2019 mendapati penglibatan dalar Rohingya dalam penyeludupan manusia dianggap perniagaan atau bantuan sesama etnik. Seterusnya aspek jenayah dan kesihatan awam. Intan Suria 2020 mendapati berlakunya kes curi, ragut, pecah rumah, risiko penyakit berjangkit akibat tiada vaksinasi. Seterusnya, aspek isu politik dan pengurusan. Azizah dan Muhammad Yahya 2021 mendapati mereka sukar dihantar pulang atau ditempatkan ke negara ketiga. Seterusnya, pelarian ini terlibat dalam pemerdagangan manusia. Metodologi kajian. Pertama, reka bentuk kajian. Menggunakan pendekatan kualitatif, iaitu data diperoleh secara langsung melalui pelbagai sumber. Memberi penjelasan yang mendalam dan subjektif. Sumber data terdiri daripada data premier dan juga data sekunder. Data premier diambil daripada temu bual secara bersemuka, perbincangan kumpulan berfokus, iaitu terdiri daripada 161 responden dan juga kajian lapangan. Data sekunder pula terdiri daripada buku, tesis, artikel, laporan media rasmi dan juga e-majalah. Lokasi kajian lapangan adalah di Lembah Kelang, Negeri Sembilan, Johor, Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang dan Kedah. Negeri-negeri ini dipilih berdasarkan kepadatan pelarian etnik Rohingya yang berdaftar dengan UNHCR. Kaedah analisis data adalah secara tematik, iaitu mengenal pasti corak dan tema yang berulang. Menganalisis kandungan, menilai naratif konsisten berkaitan keselamatan nasional dan juga dasar kerajaan. Dapatan kajian. Analisis tematik terhadap jawapan responden dibahagikan kepada tema utama. Pertama, penghantaran pulang ke negara asal atau penempatan ke negara ketiga. Penguatkuasaan undang-undang lebih tegas dan konsisten.
berkaitan operasi pengusiran, pemantauan dan kawalan dokumen pelarian. Kajian semula kad UNHCR, responden mendapati kad tersebut antara punca kebanjiran etnik Rohingya. Sehubungan itu, mereka mengharapkan pengeluaran kad tersebut dihentikan. Penempatan khas dan zon terhad untuk komuniti Rohingya memudahkan pemantauan dan mengelakkan pembentukan kelompok yang sukar dikawal. Kawalan ketat sempadan dan kemasukan, pengukuhan kawalan sempadan darat dan maritim. Had masa tinggal dan populasi. Bagi etnik Rohingya yang tidak patuh syarat, lebih masa dikenakan hukuman dan penghantaran pulang. Begitupun terdapat suara minoriti supaya diberikan bantuan kemanusiaan kepada etnik Rohingya yang tinggal di Malaysia. Seterusnya adalah perbincangan. Pertama, penolakan masyarakat tempatan. Majoriti responden menggesa penghantaran pulang ataupun penempatan semula ke negara ketiga kerana kebimbangan terhadap beban sosial dan status sah komuniti etnik Rohingya. Kad UNHCR dipersoalkan kerana kad ini didapati disalahguna sebagai pelindung untuk tinggal dan bekerja secara haram di Malaysia. Pada masa sama, tiada mekanisme mengawal selia dengan jelas kad tersebut. Saranan polisi baharu dicadangkan tempoh masa dan had pelarian, keperluan kepada dasar pelarian nasional. Kelemahan penguatkuasaan. Penguatkuasaan dianggap lemah, bermusim dan mudah diceroboh. Isu kawalan sempadan longgar dan terdapat sindiket penyeludupan. Cadangan penempatan khas kawasan terkawal seperti model Pulau Bidung untuk kawalan dan bantuan kemanusiaan. Seterusnya, pendekatan kemanusiaan antaranya adalah cadangan untuk diberikan pendidikan tidak formal kepada kanak-kanak etnik Rohingya kerana mereka telah berada di Malaysia dan jika tidak diberikan sebarang pendidikan, bimbang mereka akan terlibat dengan gejala jenayah. Seterusnya adalah cadangan dasar. Pertama, menggubal dasar pelarian, iaitu fokus kepada isu Rohingya dan pelarian. Perkukuh kawalan sempadan, tangani isu rasuah dan ketirisan penguatkuasaan. Perketat kawalan kad UNHCR, semak semula mekanisme pengeluaran kad pelarian. Pendekatan tegas dan adil, undang-undang dan hak asasi manusia. Kerjasama pelbagai pihak, iaitu agensi tempatan, antarabangsa dan masyarakat sivil. Seterusnya kesimpulan. Keseluruhan daripada kajian ini ialah berdasarkan dapatan kajian, majoriti responden menganggap kehadiran etnik Rohingya sebagai ancaman. Sehubungan itu mereka menggesa penguatkuasaan yang lebih ketat menyemak semula peranan UNHCR di Malaysia. Cadangan masyarakat, penghantaran pulang, penempatan khas bagi pelarian, had masa tinggal untuk mengelakkan mereka membentuk komuniti kekal di Malaysia. Antara isu yang dikenal pasti ialah ketidaktentuan dasar, kelemahan penguatkuasaan, kesan terhadap kepercayaan rakyat. Syur kajian adalah dengan menggubal dasar pelarian yang menyeluruh, seimbang antara keselamatan nasional dan juga kemanusiaan. Pelaksanaan melibatkan kerajaan, pertubuhan antarabangsa dan juga masyarakat awam. Untuk itu, sekian sahaja daripada saya, Hairunisa Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.